Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, akhwat, a'azakumullah, para penonton yang dirahmati Allah. Kita berjumpa lagi dalam usrah kita Ahad malam Isnin ini. Kita membahaskan tentang perkara-perkara berkaitan dengan akidah. Dalam teks baru kita ini, 10 perkara batal Islam dan apa itu syirik. Hasil pena tulisan Sahibus Samahah, Profesor Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti bagi Kerajaan Negeri Perlis. Alhamdulillah. Malam ni kita sambung untuk siri yang kedua baca buku ini pada muka surat 20. Malam ni kita masuk tajuk kesannya dalam perkara keempat, kesannya besar daripada batal solat. Tajuk ini merujuk kepada makna kesan batal Islam itu, batal syahadah itu lebih besar daripada batal solat. Kesan dia besar. Kerana kalau batal solat, yang batal itu solat. Tapi kalau batal syahadah, apa-apa yang duduk di bawah syahadah, kesemuanya turut batal. Macam sembahyang bawah syahadah, zakat bawah syahadah, puasa bawah syahadah. Kesemua itu turut batal. Kenapa? Kerana batal syahadah. Akibat daripada orang Islam tidak memahami akidah Islam yang sebenar, ada kalanya mereka melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan Islam mereka. Sedangkan dalam masa yang sama, mereka tidak faham ataupun mereka tidak tahu. Maka kita dapati dalam masyarakat kita, sekalipun ramai orang yang mengetahui apa itu perkara membatalkan wudu, apa itu perkara yang membatalkan salat, yang membatalkan haji, yang membatalkan puasa, tetapi malangnya mereka tidak tahu apakah perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah yang telah mereka ucapkan ataupun membatalkan Islam itu sendiri. Jika dilihat dari segi aturan, haji, zakat, puasa, solat, semuanya itu berada selepas daripada ucapan syahadah. Bagaimana mungkin seorang Muslim memahami perkara-perkara yang membatalkan solatnya, membatalkan zakatnya, atau membatalkan puasanya atau hajinya, tapi dalam masa yang sama dia tidak mempelajari apakah perkara yang membatalkan dua kalimah syahadahnya, yang sekaligus boleh menyebabkan terbatalnya keseluruhan Islamnya. Inilah penjajahan pemikiran yang diterima oleh kita. Di masjid dan surau, guru-guru lebih menumpukan kepada soal fiqh, soal-soal batalnya solat, soal-soal batalnya puasa, sehingga kadang-kadang mereka terlupa untuk mengajak murid-murid mereka ataupun orang ramai apakah perkara yang boleh membatalkan Islam seseorang. Dan kesan batalnya Islam itu lebih besar daripada batalnya sembahyang ataupun batalnya puasa. Kerana batalnya puasa dan batalnya sembahyang dan puasa boleh diganti. Tetapi batalnya Islam menyebabkan seseorang itu murtad dan terkeluar daripada Islam. So ini adalah kesan yang sangat tak diketahui. Terkeluar daripada daerah Islam masuk kepada daerah kufur, wilayah kufur. So ini yang tidak diketahui. Dan itu kesan dia berat. So, sesiapa yang mati dalam keadaan batal Islam dia mati kufur.
dia mati di luar daripada Islam. Ataupun dengan bahasanya agak lebih keras, dia mati sebagai seorang kafir, bukan Islam. Kadang-kadang perkara ini berlaku kerana tidak mengetahui. Kerana itu ikhwan, jahil itu sebesar-besar musuh dalam Islam. Seberat-berat musuh dalam Islam adalah jahil. Dalam banyak-banyak jahil, jahil apakah yang paling teruk? Jahil dalam akidah. Jahil dalam tauhid. Sehingga kan orang boleh kata jahil. Kadang-kadang orang ni dia tak mengetahui akidah Islam, entah macam mana dia belajar, ataupun dari mana dia belajar, di mana dia belajar. Dia pun tak tahu apa yang dia percaya itu sebenarnya tak langsung, tak ada asas di dalam wahyu Tuhan, Al-Quran dan Sunnah. Tak ada langsung. Kadang-kadang perkara-perkara itu perkara-perkara yang merepek. Tapi kerana dia tak tahu, dia jahil. Ataupun kerana dia belajar akidah, tapi dia tak faham. Kerana akidah satu masa dulu dia ajar kepada kita, kalau tak faham, itulah faham. Kalau tak dapat, itulah dapat. So, akidah dibayangkan sesuatu yang cukup susah. Sesuatu yang amat sukar, tak senang. Maka akhirnya, yang mengajar akidah pun tak faham, yang belajar lagi tak faham. Itu ada kaedah yang dipakai oleh para alim ulama kita. Kalau seseorang itu dia tidak faham tentang akidah, bagaimana dia boleh memahamkan orang. Dia sendiri tak faham. Dia sendiri duduk kita kata duduk berpusing tentang satu pusat tak faham. Macam mana dia nak keluar daripada tak faham itu, dia nak fahamkan orang. Lagi dia buat contoh, lagi orang tak faham. Itu petunjuk apa? Itu petunjuk guru yang mengajar akidah itu sendiri tidak faham. So kalau ini berlaku, maka bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saya teringat satu masa dulu, masa di Iraq itu, di rumah Syekh Abdul Karim Mudarris. Dekat dengan rumah dia itu, ada kubur. Kubur Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani. So ramailah orang pergi. Maka dia dan termasuk orang-orang pi ni adalah orang-orang yang kita kata berserban, berjubah, warak lah. Dia pergi pegang pagar kubur Syekh. Kadang-kadang dia beli macam apa panggil itu, macam kita sapu tangan warna hijau. Mamak suka bawa warna hijau. Diikat dekat pagar kubur tu. Pagar kubur tu semua berlapis dengan kapet macam duduk. Dia pegang ujung tu, dia ikat. Maka dia duduk sebut di mulut dia, Arismi ya Syekh. Arismi, tolonglah aku. Dari hijau kan. Tapi dia macam kadang-kadang kita tengok gambar Hindustan ke Hindu, dia pun nanti botang kepala. Macam sapu tangan lah macam tu. Syekh Abdul Karim dia kata lihatlah orang-orang yang mengaku Islam tapi tak belajar akidah, beginilah keadaan mereka. So, semua orang tahu Islam itu adalah akidah, satu pegangan akidah. Tapi apa yang mereka buat bertentangan dengan akidah. Tidak ada istilah orang hidup minta tolong pada orang mati. Tak ada istilah itu dalam Islam. Yang adanya orang mati ditolong oleh orang hidup dengan doa orang hidup. Tak ada istilah orang hidup pergi minta tolong pada orang mati. Selesaikan masalah orang mati. Tak ada istilah itu. Tapi kadang-kadang guru agama, dia mengajar akidah, dia pun bercakap. Dia kata masa saya belajar dulu, saya pergi ke keramat tu, saya pergi ke keramat ni, saya nak kahwin pun saya habaq pada tuan keramat tu. Dia mengajar akidah. Kadang-kadang dia mengaku dia akidah Ahlussunnah, tapi dia bercakap sesuatu yang keluar daripada wilayah akidah. Ini sama bertepatan dengan perkataan Sahibus Samahah kita apa dia? Kerana tidak tahu dan tak faham. Maka kesan dia itulah jadinya.
Ramai para pemikir Islam memikirkan hal ini, sehingga Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi menulis sebuah buku atau risalah yang mengingatkan orang Islam, sehingga beliau menamakan risalah itu sebagai Riddah bila Abi Bakrin laha. Makna buku itu murtad yang tidak ada Abu Bakar menghadapinya. Ini tulisan daripada Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Pada zaman dahulu, apabila berlakunya murtad, Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanggungjawab menghadapi golongan murtad. Pada zaman ini ramai orang Islam yang murtad dan tidak ada siapa pun peduli. Bahkan murtad itu dilakukan secara terang-terangan. Yang ini tentulah merujuk pada zaman Sahibul Samaha menulis buku ini. Apabila kita menyedari hal ini, maka semua para ulama dan semua kita yang sedang hendaklah berusaha memahami akidah Islam. Saya begitu tertarik dengan apa yang dilakukan oleh bekas Mufti Arab Saudi, iaitu Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz rahimahullah, yang sudah pun meninggal. Apabila mereka mengeluarkan risalah untuk jemaah haji dan umrah yang datang menunaikan haji dan umrah, yang dinamakan sebagai Dalilul Hajj wal Mu'tamir, iaitu panduan haji dan umrah, beliau memasukkan di dalamnya terlebih dahulu perkara-perkara yang membatalkan Islam. Kerana menyedari bahawasanya seseorang apabila menunaikan haji sedangkan Islamnya batal, hajinya tidak memberi manfaat kepadanya. Kerana syarat kepada kesalehan amal ataupun syarat diterimanya suatu amal saleh, yang pertama, hendaklah betul akidahnya. Kedua, ikhlas kepada Allah. Dan ketiga, menepati apa yang diajak oleh Rasulullah SAW. Ini benar ikhwan. Saudi buat jasa besar, alim ulama mereka tulis tentang perkara batalkan Islam dalam risalah haji dan umrah. Yang kita, kalau tempat kita haji je lah. Mungkin itu pengalaman negara mereka melihat orang luar masuk mai buat haji, mereka buat masalah. Mereka pergi ziarah makam Rasulullah itu dengan 1000 mak nenek mereka buat. Mereka berdoa membelakangkan kiblat, menghadap kepada makam Rasulullah. Sehingga kan kiblat jadi kecil, makam Rasulullah jadi besar. Dia bersanggup doa membelakangkan kiblat. Kerana kononnya nak memberi ta'zim, penghormatan, kemuliaan pada Nabi. Sedangkan dia betul lupa, yang ajak kita doa menghadap kiblat ni Rasulullah sendiri. Imam Ghazali tulis tentang adab-adab berdoa. Usahakan menghadap ke kiblat semampu mungkin. Kalau tak boleh juga tak apa. Salat yang kita lakukan, salat itu lebih besar daripada kita menghadap makam Rasulullah. Salat pun kena menghadap kepada kiblat Kaabah. Tapi bila sampai di Masjid Nabawi depan Rasulullah, dia sanggup membelakangkan kiblat kerana kononnya nak berdoa. Berdoa dengan cara yang salah. Berdoa dengan cara yang khilaf dengan sunnah orang yang dia ziarah. Tapi kerana kebodohan. Lagi-lagi bodoh. Ataupun mengaji akidah tapi tak faham. Akhirnya bukan mereka bagi salam kat Nabi. Bukan mereka selawat. Akhirnya dia meminta pada Nabi. Jadi kedudukan Nabi itu sudah jadi nida'an lillah. Sekutu bagi Allah. Sudah jadi sekutu bagi Allah. Bukan Allahumma salli ala Muhammad lagi dah. Bukan Assalamu alayka ya Rasulullah. Bukan itu lagi dah. Lebih daripada itu dah. Ishfa'lana ya Rasulullah. Aghisna ya Rasulullah. Isma' du'a'ana ya Rasulullah. Dengarlah doa kami ya Rasulullah. Tolonglah kami ya Rasulullah. Bantulah kami ya Rasulullah. Syafaatkanlah kami. Dah jadi doa komunikasi dah. Maka melihat kejadian-kejadian yang begitu mungkar berlaku dalam masjid, yang Jibril pernah turun mengajak wahyu Islam itu sebagai dinut tauhid,
Maka alim ulama di sana menulis buku, terutamanya mufti yang bertugas, menulis buku Dalilul Haji wal Mu'tamir. Bagaimanakah panduan kita nak buat haji dan umrah, tetapi letak di depan dia asas dia akidah. Akidah dulu. Apa itu Kaabah, apa itu tawaf, apa itu sa'i, apa itu tahlul, cerita falsafah ni semua, baru cerita hukum hakam. Letak dahulu panduan. Jangan menduakan Allah. Jangan langgar syariat. So, orang pergi sampai nak pegang makam Ibrahim, nak cium makam Ibrahim, bukan mengambil panduan Nabi salat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim tu dah jadi batu hikmah dah. Tapi itulah yang terjadi. Takat mana mereka mampu tegak, mereka tegak. Luar itu, mereka pun serah kepada Allah. Orang kucuk Hajarul Aswad, itu bukanlah jadi kucuk dah. Kalau nak cium, semua orang boleh cium. Semua orang boleh cium. Itu yang Syekh Utsaimin kata, aku heran dia kata, kalau orang haji main nak cium Hajarul Aswad, semua boleh cium. Sebab cium pergi. Tapi kenapa orang tak boleh cium? Kerana ada orang main ke situ, dia bukan nak cium. Dia ada benda dia nak buat. Dia yang belok orang lain semua. Dan dia sanggup upah bodyguard supaya belok orang bagi peluang kepada dia. Kalau dia atas nama nak cium, semua pasti dapat cium. Semua pasti dapat. Tak perlu sampai sekadang-kadang seorang dia dapat cium, dia pusing balik, dia nak main. Dah dia cium, dia nak bagi pula orang dekat-dekat, dia cium, dia belong orang lain. Akhirnya jadi zahmah orang kata. Jadi zahmah di situ. Dia jadi jam dekat situ. Maka siapa yang buat kebodohan kita? Kebodohan yang ada dalam diri, kemudian ditajalikan, dinampakkan dalam bentuk ibadat. Itu bukan ibadat. Itu satu kebodohan yang dibenci oleh Tuhan. Tapi siapa yang buat? Orang Islam yang buat. Di atas nawaitu apa? Nawaitu haji, nawaitu ihram, mai depan Tuhan, mengharap redha, tapi dikutuk oleh Allah dan para malaikat. Kerana buat benda yang khilaf dengan sunnah dan petunjuk Allah. Maka, Syekh bin Baz memikirkan benda ni, apa sumbangan dia? Apa yang dia boleh buat? So, dia buat buku. Dan buku dia buat itu bukan saja dalam bahasa Arab, bahkan diterjemah hampir ke dalam 25 bahasa. Hampir kita boleh kata tak ada bahasa yang tak dapat risalah itu. Dan diberi secara percuma, khususnya orang buat haji. Diberi secara percuma. Dan benda yang paling dia tak mau, ialah tak mau baca yang tu. Tengok sahaja buku panduan haji daripada Saudi, bin Baz pula tak ke tepi. Satu saja anggapan dia Wahabi. Apakah isinya, apakah panduannya, dia tak mau baca. Sedangkan sebesar-besar benda, bukan saja sah haji, sah umrah itu dijaga, sah tawaf dijaga, tapi sah akidah itu dijaga. Tapi akhirnya jadi rosak. Syarat Allah Ta'ala terima amal kita nombor satu apa dia? Yang Allah sebut dalam surah An-Nisa itu, 125 tak silap. Tentang wahuwa mu'min. Wahuwa mu'min. Dia beramal saleh dalam keadaan dia mu'min. Juga An-Nahli Allah sebut yang sama. Wahuwa mu'min, iman. Iman bermakna tak batal akidah dia Islam. Kemudian baru dia ikhlas, kemudian baru dia ikut cara Nabi. Barulah Allah Ta'ala terima ibadat dia. Kerana itu kita sembahyang, kita puasa, kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tangan kita ada tangkai. Tak sah, tak diterima ibadat kita. Kerana itu syirik. Kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sembahyang subuh baca kunut lagi, wirid lagi, kita buat baik lagi, tapi bila kita susah, kita cari bomoh yang syirik. Tak diterima ibadat kita. Kerana akidah kita rapuh. Maka ini adalah satu panduan yang cukup penting. Baik, kita tengok muka surat 23 selanjutnya. Kita masuk dalam perbahasan yang berikutnya. Iaitu, Sahibul Samahah kata 10 perkara membatalkan Islam. Setelah Sahibul Samahah menjelaskan pada muka surat 9 itu sebagai A. A, memahami akidah, faham sampai muka surat yang kita baru selesai tadi. Maka muka surat yang ke-23 ditulis sebagai B.
Maka B itu dikatakan sebagai 10 perkara membatalkan Islam. Kita akan cuba tengok malam ni 10 perkara membatalkan Islam. Kita iklan dululah, kita minum dulu teh masalah. Teh masalah ciptaan tuan rumah. Kenikmatan yang tak terasa. Teh masalah. Ini iklan. Tapi teh ni tak ada jual, tuan rumah buat sendiri. Teh masalah. Siapa yang nak rasa teh ni kena mai lah. Kena mai sini lah. Tempat kita PM sendirilah, tak boleh habaq. Nanti orang lain pula mai. Bismillah. Bukan kata secawan, sejak. Bukan kata sejawan, sejak. Masalah yang panas-panas ni lagi, oh jangan cari pasal. Dia bancuh sendiri. 3 gelas. 3 gelas jalan. Dia bukan senang nak mengajar akidah ni. Dia pecah kena bagi pecah pula. Oh, Alhamdulillah. Kita kena, kita elan lah sikit 5 minit belum. Ustaz Allah pun TikTok elan banyak. Nanti masalah ni kena dengan gulai abali pula. Oh. Mula saya kata saya nak buat bulan. Tapi saya janji subuh dengan abali tadi, saya tak pi. Atau balik PM dia kata tak apa beli buat gulai. Allah Akbar. Kena pula nasi putih tu rumah buat. Dia masalah. Nampak pula ada roti menggali. Di kalangan penonton kita tahu kan roti menggali punya rupa ke mana. Mari saya tunjuk. Roti menggali ni ada rupa. Yang ni iklan. Tak dia maki pula. Ni nak mengaji ke buat gila. Kadang-kadang orang KL, dia tak tahu roti menggali rupa macam mana. Sebab KL tak ada roti menggali. Bukan kata KL tak ada roti menggali, keluar pada Penang tak ada roti menggali. Bukan keluar Penang, keluar pada Tanjung. Keluar pada Tanjung, belah seberang-seberang ni, belah seberang tengah ke, ujung ke, tepi ke, tak kira. Roti menggali dia macam lain. Roti menggali Penang ni dia lain. Tapi yang ni telah dipotong. Dia roti menggali. Roti menggali Penang, kepala keras. Kepala dia hitam sikit, dia keras. Dan bila tarik roti dia, dia tak hancur. Dia tak jatuh bawah. Tepi dia mesti angin, garing. Tepi dia. Orang Penang akan cari tepi ni. Dan kepala. Orang Penang tak ada makan potong tepi, buang-buang. Ini bukan orang Penang. Ni mana meduk Penang berapa hari. Macam ni rupa roti menggali. Bagi orang KL tengok. Orang Melaka, orang Johor. Mereka lagi tak tahu bahasa roti menggali. Kesian mereka. Jadi itu roti menggali. Roti menggali, beli buat gulai. Tuan rumah buat nasi. Lepas tu tak tahu siapa buat sambal ikan. Oh. Alhamdulillah. Nak mengaji kan? Nak makan kan? Tapi ini iklan. Bismillah. Sini pula sejuk hujan. Baik, Alhamdulillah. Kita masuk balik pada buku kita. Kita sambung pada muka surat 23. B. 10 perkara membatalkan Islam. Saya akan menyebut sepintas lalu perkara-perkara yang menjadi penyebab utama di zaman ini yang disenaraikan dalam risalah tersebut. Risalah tersebut ni maknanya risalah tadi itulah haji itu kan, panduan haji dan umrah. Yang dinamakan sebagai Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam merujuk pada makna perkara-perkara yang membatalkan Islam. Baik. 10 perkara itu apa? 1. Syirik. Syirik kepada Allah. 2. Perantara. Kita buat perantara antara kita dengan Allah. 3. Enggan mengkafirkan. Enggan mengkafirkan yang kafir. 4. Yakin yang lain selain daripada Allah dan syariat Allah. 5. Membenci syariat. 6. Mempersendakan Islam. 7. Sihir. 8. Membantu kafir memusuhi Islam. 9. Kecualikan dari syariat. Dan 10.
berpaling dari agama. Ini secara kasar 10 perkara yang membatalkan Islam. Ke belakang ni baru akan disebut secara rincinya. Baik. Perkara yang pertama disebut sebagai syirik. Perkara yang pertama ialah syirik. Syirik iaitu mempersekutukan Allah di dalam ibadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima." Bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mensyirikkannya. Dia mengampuni dosa selain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Barang siapa telah melakukan syirik, sesungguhnya dia telah melakukan pendustaan dan pembohongan yang sangat besar. Maka sesiapa yang melakukan perbuatan syirik, yang akan saya jelaskan nanti dengan lebih terperinci, maka bererti dia telah membatalkan Islamnya. Dalam bahasa yang lebih jelas, dia telah menjadi murtad ataupun terkeluar daripada Islam. Ini perkara pertama yang menyebabkan terbatalnya Islam seseorang. So, kaedah maksud batal ni sama. Batal wuduk, batal semayang, batal puasa. Maksud kata batal, tadi dia puasa dengan syarat-syarat puasa, elok batal. Dia pergi makan dengan sengaja batal. Batal maknanya apa? Dia dianggap tak puasa, tetapi dia tak boleh buka puasa. Puasa dia dah batal dah. Dia dianggap dihukum tak puasa, tetapi walaupun dah batal puasa dia tak boleh teruskan makan. Dengan anggapan kata puasa saya dah batal, makan dia lah tak boleh. Kalau dia teruskan makan, dia berdosa. Maka dia mesti meraihkan bulan Ramadan. Dia kena hormat orang Islam lain yang puasa dengan cara apa? Dia tunjuk penyesalan dia. Dia tidak boleh sambung makan. Dia kena terus macam orang puasa. Tapi dia dihukum tidak puasa. Kerana dia telah membatalkan puasa dengan sengaja. Dan selama waktu orang duk puasa tu, yang dia tak boleh makan itu, selama itu ditulis dosa untuk dia. Kerana dia sengaja membatalkan puasa. Demikian batal sembahyang. Kalau dia sengaja batalkan sembahyang dia, maka dia dianggap tak sembahyang dan dia tanggung dosa. Kerana perintah sembahyang itu wajib. Membatalkan sembahyang dengan sengaja, bermakna sengaja menggugurkan kewajipan, maka dia berdosa. Dia tengah melaksanakan kewajipan pada Allah, rokok, i'tidal, sujud, bacaan, ada qiraat, ada tasbih, ada tahmid. Tiba-tiba dia saja bagi batal. Dia bercakap ke, dia makan ke, dia buat gerak-geri batal sembahyang dengan sengaja, dengan kononnya tak apalah, tak lagi boleh sembahyang lain. Dia berdosa. Berdosa, tanggung dosa besar kerana memutuskan sembahyang yang wajib pada taubat. Maka sama dengan syahadat. Bila dia syirik pada Allah, maka apa dia menduakan Allah dalam ibadat. Khususnya yang paling tinggi ibadat ni apa dia? Dalam surah Fatihah tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak ni paling besar. Iaitu sembah dan meminta. Yang ni paling besar. Menyembah lain daripada Allah dan meminta selain daripada Allah. Itu boleh menyebabkan syirik. Kalau disembah orang dulu, dia sembah apa? Dia sembah lain daripada Allah. Dia sembah berhala-berhala yang dia bikin. Yang kita belajar tu ada berapa jenis berhala. Ada Hubal, ada Uzza, ada Lata, ada Mannan, ada Manat. Ada korang ada 4 berhala yang kita kenal. Zaman silam yang disebut dalam hadis maupun dalam ayat Al-Quran. Maka mereka sembah itu. Itu mereka sembah. Lain daripada Allah. Maka syirik. Dan yang lain pula, meminta selain daripada Allah. Ya Allah kata, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
mereka yang tidak wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, mereka yang tidak menyembah Allah dengan Tuhan yang lain. Mereka yang tidak meminta, mereka yang tidak meminta kepada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Hanya meminta pada Allah. So dalam bab na'bud, menyembah, dan nasta'in, memohon pertolongan, inilah biasanya berlaku kegelinciran, kerancuan kepada syirik. Maka yang ni yang banyak. Kalau kita kata pakai tangkai, kesedaran orang pakai tangkai lah ni dah banyak lah. Orang boleh faham. Orang pakai, dulu ada ilmu, tempat kita nama ilmu kebai. Lah tak dengar lah. So ilmu kebai tu memang ilmu nak kena komunikasi dengan syaitan. Sembah syaitan, baru dapat kuat. Dah tak ada lah. Tapi sekarang ada saki-baki apa dia? Meminta di kubur-kubur. Kalau tanah Arab, macam tempat saya kata tadi, Syekh Abdul Khalid Jailaini. Di Karbala. Tempat saya juga di kawasan Azamiyah itu kubur Musa Al-Kazim. Satu daripada Imam 12. So orang ni, Syiah ni dia bukan saja pergi ziarah, bahkan dia pergi meminta kepada Musa Al-Kazim. Belah Ahlu Sunnah mengaku Ahlu Sunnah ni mengaku mazhab Hanafi. Iraq mazhab Hanafi. Mengaku Hanafi. Tapi pergi kepada kubur Syekh Abdul Qadir Jailaini, minta ke kubur. Kalau di masjid besar, Jami' Abu Hanifah, orang pergi, makam dia kapit dinding dengan masjid. Ini pintu masuk masjid, itu pintu masuk makam. So, daripada rumah saya, jumpa pintu Abu Hanifah dulu. So, orang masuk Abu Hanifah dulu, orang tak pergi buat tahiyatul masjid. Kubur Abu Hanifah macam ni lah luar dia. Kapek semua, tengah-tengah ni kubur tinggi. Tinggi, kira-kira kita berdiri dalam 5 kaki. So, orang masuk, Assalamualaikum ya Abu Hanifah. Orang bagi salam pada Abu Hanifah. Dia orang semayang tepi tu. Maka dalam kita kata wa iyyaka nasta'in itu tak berlaku ketepatan hanya pada Allah. Berlaku rancu penyelewengan. So kalau pergi ke Mesir, ada di sana kubur Sayyidina Husin. Betul ke tak betul tak tahu. Tapi kepala Sayyidina Husin ditanam di sana. Dan orang sana masuk sampai kubur Sayyidina Husin sesak. Bagi hajat. Ada yang tulis surat. Hantar pergi pada Sayyidina Husin. Kadang-kadang yang balik tempat kita ni kononnya guru agama, mengaji agama lah, ahlu sunnah lah. Di Mesir dia buat kerja tu juga. Artinya dia pun tidak faham makna akidah yang sebenar-benar itu ada di mana. Maka Allah sifatkan dalam Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ni kalau kita perkukuhkan, maka yang lainnya akan terjaga dengan sendiri. Kita boleh lah. Tapi kalau yang ni goyah, timbullah masalah. Masalah tawassul. Di atas nama untuk mendoakan diri kepada lain daripada Allah, orang pakai nama tawassul. Sedangkan tawassul yang Nabi pakai itu makna lain. Tawassul yang dipakai oleh orang hari ini makna lain. Makna menduakan Allah. Minta. So orang naik bot, sanggup ke laut, pergi sampai pulau besar. Nak meminta di sana. Tapi bila pun tanya, dia kata saya tawassul. Sedangkan tawassul bukan begitu sifat dia. Nabi dah ajar lah tawassul macam mana. Maka yang ni yang banyak orang tidak tahu. Maka kerana itu Allah Ta'ala memberi penjelasan bahawa Allah Ta'ala sekali-kali la yaghfiru. Sekali-kali Allah tidak akan ampun. Ayyushraka bihi. Orang yang mensyirik, yang menduakan Allah dengannya. Dan Allah kata, wa yaghfiru ma duna zalika lima yasha'. Tengok. Lain daripada dosa syirik, macam mana pun Allah bersedia ampun. Hatta kalau dia mati tak sempat minta ampun pun, orang lain minta ampun ke dia, Allah masih nak ampun dia. Tapi syirik saja tak boleh. Kalau dia mati dalam syirik, orang lain minta ampun ke dia, Allah tak mahu ampun dia. Kerana dosa syirik, dia sendiri kena minta ampun pada Allah masa dia hidup.
barulah Islam dia mai balik. Kalau dia mati dalam syirik, dia mati tak Islam. Maka orang lain doa pada dia, Allah tak akan terima dan tak akan ampun dia. So inilah makna ayat yang kita baca ini. Dan Allah kata siapa yang buat syirik, sebenarnya dia telah buat satu pembohongan dan satu dosa yang sangat azim, yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. So kena hati-hati. Jangan terlibat dengan benda syirik. Nabi pernah menyifatkan syirik itu dalam dua nama. Satu Nabi kata kahin, satu Nabi kata arraf. Man ata kahinan fasa'alahu fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa jumpa dukun, bomoh, dan dia percaya apa bomoh itu kata, Nabi kata dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kenapa masalah bomoh ini, kahin dan araf ini, masalahnya mereka buat dua benda. Satu, mereka melihat apa yang dah jadi. Kedua, mereka meramalkan apa yang akan jadi dalam bentuk takdir manusia. Ini nasib hang ke depan begini-begini. Dengan bacaan tertentu, dengan melihat benda-benda tertentu, ada bacaannya, ada dia punya kontak dengan kita kata makhluk-makhluk halus syaitan, terutamanya syaitan yang terkutuk ini, yang kapiak ni, dia ambil ilmu daripada mereka, khidmat mereka, so dia meramalkan nasib orang dan beritahu apa yang dah jadi dan belum akan terjadi. Maka Nabi kata ini semua daripada syaitan. Siapa terjebak dengan benda ini, dia telah kafir, dia telah menolak wahyu yang Allah turunkan kepada Muhammad. Maka dengan itu, bila dia tolak, dia bukan lagi orang Islam. Maka dia kufurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita sampai ke sini, mestilah kita tegaskan ikhwan, orang Islam, apa sahaja tangkai ada di badan dia, wajib dia buang. Walaupun atas nama dia nak berubat sekalipun, buang. Kadang orang bagi ke dia kayu, kain ini pakai di badan. Atau orang kata ambil paku ini simpan dalam beg. Kadang orang kata ambillah bacaan ini ikat, gantung di kedai, dalam rumah, dalam kenderaan, bawa dalam, kesemua itu wajib dia buang. Kalau dia tak buang, dia telah pun membuang Islam dia kepada Allah dalam diri dia. Itu ada seorang pernah datang mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Cerita tentang perempuan, dia perempuan. Saya nak ambil some point dia saja. Boleh tengok dalam Ibn Kathir. Cerita mai, dia mai depan Abu Bakar, nak jumpa Rasulullah. Rasulullah tak ada. Rasulullah tak ada. Yang sebelumnya dia datang jumpa Aisyah. Nak jumpa Rasulullah. Rasulullah tak ada. Tapi kalau nak jumpa Abu Bakar ada. Cari dia jumpa Abu Bakar. Abu Bakar berkata Rasulullah tak ada. Setelah dia wafat. Tak apa masalah hang sangat ni. Dia kata celaka aku. Pokoknya dia ada menuntut satu ilmu kerana suami dia ni suka berjalan kita kata 3 bulan, 4 bulan baru balik. Dia nak ambil satu ilmu supaya suami dia duduk rumah tak keluar mana. So dengan kehendak Allah pada satu malam dia jumpa ilmu tu. Dan dia jumpa dengan orang boleh bagi ilmu tu, kawan tu kata ke dia, di situ ada unggun api. Hang pergi kencing di situ. So dia pergi kencing, dia patah balik. Kawan tu tanya, hang dah kencing dah? Dia kata, dah kencing. Apa yang berlaku masa hang kencing? Dia kata, tak ada apa. Kawan tu kata, hang bohong, hang tak kencing. So kawan tu kata, ambil balik. Kalau hang tak mau ambil ilmu ni, hang balik. Hang jangan main-main dengan aku. Nanti hang susah. Jadi, kalau hang nak ambil, hang buat apa yang aku kata. So, dia ni pun tahu masalah dia. So, dia pun suruh dia tu pergi kencing di unggun api itu. Dia tu kencing. Bila dia tu kencing, maka saya cerita, bila dia kencing, keluar satu lembaga daripada badan dia. Keluar naik ke atas. Terkejut dia. So, dia main balik. Kawan tu kata, hang kencing? Ya, saya kencing. Apa jadi? Dia kata ada satu benda keluar daripada diri saya terkejut. Okey, dia kata. Kalau betul, kalau macam tu, memang hang kencing. Suat tangan. Suat tangan.
Apa yang dia baca pun tak tahu. Lepas tu dia kata pada perempuan tu, kalau begitu hang balik. Hang balik, hang niatlah segala apa yang hang nak niat, semua akan terjadi. Kerana hang telah dapat ilmu yang hang nak cari. Semua akan jadi. Hang cakap apa akan jadi. So dia balik dan dia pun buat. Dan suami dia duduk rumah sungguh. Tetapi hari demi hari, dia jadi tak tenang. Dia tak seronok. Dia jadi takut. Dia tak boleh buang ilmu dia tu. Dia tak boleh buang. Maka menyebabkan dia berjalan daripada jauh mai ke Madinah, nak jumpa Rasulullah, nak minta, nak mengadu hai daripada Rasulullah. Tapi Rasulullah dah wafat. Tak berjumpa dengan Rasulullah. Maka dia kata, binasalah aku sampai mati. Binasalah aku sampai mati. Abu Bakar kata kat dia, yang cabut daripada diri hang tu, yang hang kencing tu adalah iman hang. Yang hang boleh ubat orang tu adalah kufur hang kepada Tuhan. Selagi hang tak bertobat daripada syirik ini, Allah tak akan terima diri hang. So begitulah teruknya ilmu ini, ikhwan, ilmu syaitan ini. Kalau manusia tidak bertaubat pada Allah, dia mati. Dia akan mati kufur pada Allah. Tidak akan melihat dah kebahagiaan, melainkan semua kecelakaan. Maka jangan syirik pada Allah. Dan syirik pada Allah Ta'ala ini, dia ada banyak cerita. Ada syirik dalam bentuk hati. Ada syirik dalam bentuk cakap. Ada syirik dalam bentuk buat. Orang panggil syirik dengan i'tiqad, lisan dan perbuatan. Nanti kita akan tengok ke belakang. Sahibus Samah akan terang pada kita. Itu yang pertama syirik. Yang kedua apa dia? Yang kedua, perkara yang membatalkan Islam perantara. Perkara yang kedua ialah menjadikan sesuatu sebagai perantara di antara dirinya dengan Allah. Meminta doa dan syafaat serta berserah diri dan bertawakal kepada perantara tersebut. Orang yang melakukan perkara tersebut, menurut kesepakatan para ulama, adalah menjadi kafir. Yakni dia tidak terus berdoa pada Allah. Berbagai teori ditimbulkannya, seperti orang-orang Quraisy. Mereka menyatakan bahawasanya mereka dan Allah begitu jauh. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Maksudnya, kami tidak sembah berhala, tetapi kami ingin menjadikan berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Yakni sebagai pendekat di antara kami dengan Allah. Setengah orang yang melampau dalam ajaran yang sesat menyembah wali. Sama ada dia menamakan wali apapun. Abdul Qadir Al-Jailani, Wali Songo, atau apa sahaja yang disembah selain daripada Allah. Ataupun mereka yang baik-baik. Maka penyembahnya telah menjadi syirik. Sama seperti mereka yang menyembah Nabi Isa. Walaupun Isa seorang Rasul. Tetapi dia bukan untuk disembah. Sesiapa yang menganggap bahawasanya di antara dirinya dengan Allah mesti ada perantaraan, maka dia telah mengeluarkan dirinya daripada Islam. Ini masalah perantaraan yang cukup dahsyat, ikhwan. Iaitu bila orang itu mula dia rasakan dia kotor, dia rendah, dia tak bersih, dia tak layak minta pada Allah. Maka dia kena pergi pada benda kedua. Ini salah total. Kerana Allah Ta'ala telah mengajak kepada kita doa-doa yang ada dalam Quran, kesemuanya start tanpa perantaraan. Semuanya start dengan Rabbana, Rabbi. Tak ada lain. Rabbana terus pada Tuhan, wahai Tuhan kami. Rabbi, wahai Tuhanku. Tak ada yang dipanggil selain daripada Allah. Tidak ada. Tak ada. Maka Nabi kata, jangan kamu melampau kepada aku. Aku ini Abdullah, aku ini Rasulullah, maka panggillah aku Muhammad Abdullah wa Rasul. Jangan kamu dewa-dewakan aku macam Kristian mendewakan Isa alaihi salam. Jangan sekali-kali. Maka tidak pernah ada sifat uluhiyah kepada para anbiya dan rasul. Mereka tidak boleh disembah. Maka orang berkata, kami bukan menyembah, tapi kami mencari berkat.
Maka surah Az-Zumar ayat ayat ketiga telah menjawab. Teori-teori ini dia telah jawab. Ma na'buduhum. Orang dulu kata kami tak sembah perantaraan ini illa melainkan liyuqarribuna ilallah. Liyuqarribuna ilallah. Liyuqarrib dengan lam tu bagi bawah. Agar, supaya benda ini membawa kami dekat qarib dengan Tuhan. Benda ini mampu bawa kami masuk rapat kepada Tuhan. Benda ini bukan kami sembah. Maka teori inilah dibawa untuk makan wali-wali, untuk syekh-syekh, untuk keramat-keramat. Atau kan tengok bila orang sambut maulud, orang luar negara, orang pergi kepada kubur keramat untuk wali. Oh ya Allah. Ada kubur Nabi di luar negeri itu sampai orang duduk sehari semalam di sana buat perayaan. Kemudian dengan bermacam-macam fadilat. Kalau pergi ke kubur Nabi Hud itu misalnya yang kata pahala dia baca haji. Oh subhanallah. Sangat pelik dan memelek. Ini semua tidak dibenarkan sama sekali, ikhwan. Tidak boleh. Tidak boleh sekali kita minta kepada kita jadikan sebagai wasilah kita, wasitah kita, perantaraan kita, benda-benda yang macam ni, benda-benda pada orang mati, khususnya orang mati, keramat-keramat. Tak boleh. Sekali-kali tak boleh. Kerana apa? Dia bercanggah dengan suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau sahaja ya Allah kami berdoa. Maka mana boleh berdoa pada yang lain? Tak boleh. Sekali-kali tidak boleh. Yang ketiga, enggan mengkafirkan. Yang ketiga ialah tidak mengkafirkan orang yang musyrik atau ragu-ragu terhadap kekufuran mereka ataupun membenarkan pahaman mereka. Sesiapa yang melakukan demikian maka dia menjadi kafir. Secara ringkasnya, orang yang terang kafir. Tetapi ada orang Muslim yang enggan menyatakan, saya tidak mahu menyatakan orang Hindu itu kafir. Dia ada caranya sendiri. Kita mengiktiraf semua agama. Saya tidak mahu kata Buddha itu kafir. Dia ada caranya sendiri. Saya menganggap semua agama sama. Sesiapa yang melakukan demikian atau mengucap demikian, maka dirinya menjadi kafir. Ini kerana mereka itu telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dihukum kufur oleh Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba apabila seseorang enggan menyatakan mereka bersalah, seakan-akan menganggap perbuatan mereka betul, maka dia telah bertukar daripada Islam. Dia telah terkeluar dari Islam kerana telah membantah atau telah menyalahkan Allah dan Rasul. Iaitu seseorang yang tidak berani kata kafir pada benda kafir. Benda kafir itu benda yang telah dikafirkan oleh Allah sendiri. Macam Allah kata, laqad kafarallahu. Allah kata sesungguhnya telah kafirlah orang yang menyatakan Allah itu salisus salasah. Satu daripada tiga. Allah kata dia kafir. Telah kafirlah orang yang menyatakan Isa itu Tuhan. Isa itu anak Tuhan. Dia telah kafir. Maka ada orang tak berani nak kata fahaman itu, akidah yang macam itu, akidah batil, akidah kufur. Akidah menyembah selain daripada Allah berhala itu kufur, kafir. Tak berani kata. Kerana dia nak menjaga apa-apa. Macam ada orang kata kami dalam rumah tangga kami tidak ada perkataan kafir. Ya tentulah dalam rumah tangga Islam tak ada perkataan kafir. Takkan mak nak kata pada anak kafir. Anak nak kata pada mak dia kafir. Tetapi menyatakan kafir, itu adalah hak. Mesti kata. Ayat Quran begitu jelas. Qul. Tengok. Allah sendiri kata. Qul. Ya ayyuhal kafirun. Allah sendiri kata. Wahai orang kafir. Allah memanggil mereka dengan nama kafir. Kenapa? La a'budu ma ta'budun. Kerana kamu menyembah apa yang tak patut kamu sembah.
maka kami tak akan sembah apa yang kamu sembah. Dan Allah pun kata, kamu pula tak akan sembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan menjadi abid, ahli ibadat kepada apa yang kamu ibadahi. Dan kamu tidak akan mengibadahi apa yang kami ibadahi. Lakum dinukum waliyadin. Kesudahannya kamu bawalah agama kamu, kami bawa agama kami. Tetapi Tuhan telah memanggil mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kerana di belakang itu, sifat-sifat itu ada pada mereka. Bukan untuk mereka dimusuhi, tetapi memberitahu kata itu bukan iman yang betul. Kitalah iman yang betul. Beriman pada Allah, pada 6 rukun iman itu, itulah iman yang betul. Tapi kerana tidak mengetahui akidah, perkataan kafir itu dianggap menyinggung perasaan orang lain. Seperti pernah kita dengar dulu ada negara dalam dunia ini, kita tak boleh menafsirkan surah Qul Huwallahu Ahad. Kerana ada agama lain tersinggung. Bila kita kata Allahus Samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada agama yang menyatakan Isa itu Tuhan, Maryam itu ada hubungan dengan Tuhan. So, pasal tersinggung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka itu tidak benar. Orang Islam kekal dengan akidah dia. Bukan kita memusuhi orang, tetapi akidah kita begini. Beginilah akidah kita. Asas kita inilah dia. Bahawa la ilaha illallah. Maka bila kita tidak mahu menyatakan kafir kepada mazhab-mazhab yang kafir, mazhab maksud saya anutan-anutan yang kafir itu, pegangan-pegangan yang kafir itu, maka bila tak berani menafikan, bermakna kita mengiyakan. Kerana itu akidah Islam dia tidak start mengiyakan Tuhan, menafikan Tuhan. Tuhan sahaja dinafikan dalam akidah. La ilaha illallah, nafi dulu. Tuhan yang mana? Tuhan yang mereka cipta. Baru kita kata illallah, hanya yang ada Allah. Mana kita tahu Allah itu yang betul, yang lain semua tak betul, berdasarkan wahyu yang dia turunkan. Bukan berdasarkan hak cipta dan rekaan kita. Kemudian yang keempat, yakin dengan yang lain. Yakin dengan yang lain. Kita minum kali kedua, kita rehat sebentar. Ada masa saya? Oh, beli tak minum? Oh, Alhamdulillah. Ha? Apa yang sedap? Oh, teh sedap. Oh, Alhamdulillah. Ini teh masalah. Nampak. Oh, nampak sedap. Oh. Mari kita jemput. Abdul Halim main sini sekali. Main sini. Tuan rumah akan sediakan. Bukan saya sediakan, tuan rumah. Tiba roti mengali kita hantar pergi Kedah. Kita hantar pergi Kedah. Kedah tak ada roti mengali. Walaupun Penang dulu dalam Kedah, tapi Kedah tak ada roti mengali. Alhamdulillah. Abdul Halim di antara orang yang lama ikut kita. InsyaAllah nanti kita hadiahkan buku ni satu. Nanti dalam kita punya rehlah, jauhlah rehlah kita ke Perlis, kita bawa satu buku ini kepada Abdul Halim. Kena ambil satu pasal di sini ada tanda tangan daripada Sahibus Samah. Baik, ada masa lagi ya? Nak habis? Sikit lagi. Dan kita sambung, kita ambil satu. Yang keempat termasuk perkara yang boleh membatalkan akidah. Kata Sahibus Samahah, yakin yang lain. Keempat, berkeyakinan bahawa petunjuk yang lain daripada petunjuk Nabi SAW adalah lebih baik atau lebih sempurna. Atau berkeyakinan bahawa hukuman yang lain daripada hukum Nabi SAW lebih baik. Seperti mereka yang mengutamakan hukuman taghut, iaitu hukuman golongan yang melampaui batas, yang menyimpang daripada hukum Allah dan mengenepikan hukum Rasulullah SAW.
Mereka yang seperti ini terkeluar daripada agama Islam. Seperti golongan yang menganggap bahawa peraturan Islam ialah peraturan yang lapuk. Islam dikatakan tidak sesuai di abad moden. Ataupun mereka menganggap Islam punca kepada kemunduran kaum muslimin. Sesiapa yang melakukan demikian, beriktikad demikian, atau mengucap hal demikian, maka dia telah membatalkan Islamnya dan dia telah terkeluar daripada daerah Islam kepada daerah kufur. Itu menuduh yang bukan-bukan pada Islam itu, ataupun berkeyakinan selain daripada petunjuk Nabi itu, ada lagi petunjuk yang baik. Ataupun bimbingan orang lain setara dengan petunjuk Nabi. Kalau anggap ada yang setara pun dah teruk dah. Keluar daripada Islam. Ataupun lebih teruk lagi kata, ada bimbingan orang lain lebih baik daripada bimbingan Nabi. Oh, ini terang-terang terkeluar daripada Islam. Tidak boleh. Menghina hukum Islam. Ketinggalan zaman, lapuk. Dulu banyak. Zaman saya dulu banyak. 80-an ke 90-an banyak. Orang kata kalau nak makan sup tangan, tunggulah. Kita buatlah hukum hudud. Banyak sup tangan kita boleh makan. Ini cakap-cakap orang Melayu dululah. Orang Islam dulu yang jahil murakab. Tapi Alhamdulillah sekarang dah tidak ada. Sekarang tidak ada. Maka tidak boleh meyakini lain daripada Islam itu lebih baik daripada Islam. Tengok. Ini saya nak beritahu kepada diri saya dan kita semua. Tidak boleh yakin bahawa selain daripada Islam itu lebih baik petunjuknya daripada Islam. Tidak boleh. Apatah lagi nak pakai. Masalahnya nak pakai Imam Ibn Kathir ada cerita satu dalam tafsir Ibn Kathir. Dia cerita tentang satu perkara yang berlaku dibuat oleh Tartar. Tatar bila dia kuasai dunia ini ketika terutamanya Baghdad yang menjadi pusat. Dia ada buat satu undang-undang Ibn Kathir namakan dengan nama Iyasak. Iyasak. Iyasak ini adalah satu peraturan yang dibuat zaman Tartar. Antum bayar tengok, zaman Tartar dia telah ada idea. Idea apa? Mengambil sedikit acuan daripada agama Kristian, sedikit daripada Yahudi, sedikit lagi satu agama Ortodok pada masa itu, dan sedikit daripada Islam. Dia campur semua itu, dia jadikan sebagai satu perlembagaan dinamakan Iyasak. Peraturan baru akan dipakai. Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, dia menulis. Dia menulis satu risalah yang besar dan termasuk dia cerita dalam tafsir Ibn Kathir. Di bawah surah apa? Tapi boleh cari di bawah ayat yang berbunyi apa hukmul jahiliyati yabghun. Di bawah ayat itu. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Allah kata, adakah hukum hakam jahiliyah yang kamu nak cari, yang kamu nak tuntut, yang kamu nak angkat? Ibn Kathir di bawah ayat ini, dia bawa cerita tentang kegilaan siasat Tartar. Dan Ibn Kathir kata sepatah, sesiapa yang redha dengan undang-undang ini, yang menerima undang-undang ini, yang bersetuju dengan undang-undang ini, dia kufur kepada Allah. Dia keluar daripada Islam. Kerana tidak ada peraturan yang boleh disamakan dengan Islam, apatah lagi nak diletak lebih tinggi daripada Islam. Ini zaman dulu punya otak orang ikhwan dah ada idea supaya semua agama diangkat jadi setara. Dan alim ulama pada zaman itu bangkit bantah protes kerana mereka memahami apa itu akidah. Maka tidak boleh kita memberi apa-apa ruang kepada agama-agama kufur, agama-agama ciptaan manusia, adian ini, agama-agama yang direka-reka ini untuk lebih dominan daripada Islam. Tidak boleh. Terutamanya kita yang duduk di dalam masyarakat Islam ini. Dalam negara Islam, negeri Islam, yang memang orang Islam yang punya. Tak boleh kita memberi muka sehinggakan Iyasak itu berulang kembali. Dia akan berulang, Ibn Kathir kata, dengan nama-nama lain. Tetapi isinya sama.
dipadukan agama itu, agama ini, teori itu, teori ini dah sedikit dicampur. Kononnya penerapan nilai Islam berlaku di situ. Maka tidak akan berjaya sampai bila-bila. Baik, yang kelima, Sahibu Samahah kata membenci syariat. Yang ni saya ingat kita ke minggu depan. Masa kita dah suntuk. Sebab kita masih ada lagi program-program lain. Seperti kita kena ada masa dengan tema masalah kita. Tim gali kita. Kita ada masa lain. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan untuk melihat perkara yang kelima yang membatalkan Islam itu apa dia, yang disebut oleh Sahibus Samahah, yang mengambil daripada panduan haji dan umrah daripada guru kita Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, bekas mufti Saudi rahimahullahu taala. Insyaallah, wa ila liqa. Hayakumullah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.